Assalamualaikum. Salam. Abang Puri ke? Ha? Okey, bagi saya roti Arab biasa. Biasa berapa? Bagi 3. Okey. Yang ni kuah apa ni? Yang ni kuah kari daging. Okey. Kita sekali dengan isi daging. So yang ni kuah kari daging. Okey. Dia sebungkus RM4 sekali dengan isi daging lah. Lepas tu roti RM3. Total? Total RM7. Yang ni kuah apa? Yang ni kuah sardin. Kuah sardin kan? Sardin sekali dengan ikan. Ada ikan. Okey. Okey. So yang ni kuah sardin sekali dengan ikan sardin lah. Okey. So kuah sardin sebungkus RM3.5. So roti RM3 jadi RM6.5 lah. Alright. Yang ni? Yang ni kuah dal. Kuah dal. Kuah dal ni kita campur sekali dengan ikan sambal ikan milil. Okey. So yang ni untuk kuah dal. Okey. Dia satu set lah. Dia sekali dengan roti Harga berapa ni? RM3. RM3 sekali dengan kuah. Sekali dengan kuah dal. Okey bang, bagi saya roti Arab cheese pula. Boleh. Okey. Ini guna cheese apa ni? Cheese slice. Cheese slice ha. Okey. Yang ni apa? Yang ni sebut koko. Oh. Dia nanti makan dia rasa mana-mana koko dengan lemak cheese tu lah. Oh. Macam ni harga berapa? RM5. RM5 lah. Alright. Kami buka pukul 8 pagi sampai pukul 3 petang ataupun sampai habis tepung lah. Okey. Lepas tu untuk hari